Just a little bit. Thank you very much. Go ahead. Thank you. A little bit more. Because we are not on the car. We are the walking citizens. We walk here and after 3 minutes we'll be here. We expect to see the responsible leader to come here and to listen to the people. And after that, the people will start a new path for this nation. Cik Wong Tat, saya Zainuddin bin Ahmad, OCPD Dawangi ingin memaklumkan kepada anda penganyur Save Malaysia, Stop Laners dan The Green Walk. Pemberitahuan Perhimpunan Aman Akta 736-2012 adalah dimaklumkan bahawa semua perhimpunan yang akan diadakan di Persekutuan Malaysia perlu mematuhi peruntukan Akta Perhimpunan Aman 2012. Perhimpunan atau perarakan Save Malaysia, Stop Laners dan Walk Green Walk juga tertakluk kepada peruntukan akta yang sama. Oleh itu, penganyur Save Malaysia, Stop Laners, Green Walk mempunyai tanggungan undang-undang untuk mengemukakan pemberitahuan akan perhimpunan tersebut kepada Ketua Polis Daerah Dan Wangi Kuala Lumpur sebagaimana ditetapkan di bawah Seksyen 9(1) Akta Perhimpunan Aman 2012. Sila ambil perhatian bahawa kegagalan mematuhi peraturan di bawah Seksyen 9(1) ini adalah satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 9(5) Akta Perhimpunan Aman 2012. Sekian, terima kasih. Respon. Teruskan. Jangan kasi semua. Sekarang saya sebagai melalui mic untuk menyanyi Kisah Rakyat. Saya sebagai Ketua Polis Daerah Dawangi tidak pernah menerima apa-apa permohonan atau notis permohonan untuk perhimpunan ini. Baik, tidak ya? Akta Perhimpunan Aman 2012. So ini akan menyebabkan penganyur akan disiasat di bawah Seksyen 9(5) Akta Perhimpunan Aman. Teruskan. Tuan Ketua Polis, Tuan Ketua Polis. Tuan Ketua Polis. Nanti di BKL pun akan bagi nasihat. Di BKL akan bagi nasihat juga. Bagi nanti yang Masih kali juga. Okey, saya daripada pihak Darmada Raya ingin maklumkan kepada Dewan yang mana kami tidak benarkan Dewan masuk ke kawasan dasar mereka sebab asal
mereka berani dalam Indonesia. Tak apa, bagi dia cakap, tak apa, diam. Okey. Okey. Dataran mereka ni terletak di bawah kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kami bayar cukai. Dan di bawah undang-undang kecil data mereka, Datuk Bandar Quiet, ask them to quiet. ke data mereka. Quiet, please. Jadi permohonan pun tak ada. Jadi kami memang melarang. Kalau mohon, bagi. Okey, bagi dekat. Okey, mantap. Tempat mereka. We have track 2 from Kuantan all the way to Kuala Lumpur, Pasaran Merdeka.